Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsi resipi saya buat Congo bar crispy ya. Tanpa gula, kita hanya letak susu pekat manis ya. Okey, bahan-bahan dia tak banyak ya. Kita hanya gunakan 4 bahan je. Kita tak gunakan gula ya. Butter, ni tepung kek naik sendiri, telur, susu sejat manis dan juga vanila. Dan yang ni kita nak taburlah kat dalam kita ataupun gaul kita kat dalam kita punya nanti kita punya adunan ya. Ini yang membuatkan adunan kita manis ya, sebab kita dah banyak dah kat sini. Kita buat milk chocolate coin ya. Kita nak pukul butter, susu pekat manis. Boleh masukkan kita punya chocolate coin dan coklat lah. Kita pulang ya, nak letak coklat apa ya. Kemudian gaul. Kemudian gunakan loyang 16 cm. Kita dah alas dengan baking paper ya. Okey, masukkan adunan tadi. Okey, kita dah ratakan semua. Kemudian boleh letakkan, kalau nak letak lagi kita punya coklat milk coin ke atas, boleh letak ya. Sekarang ready untuk masuk oven. So oven adalah 190, lebih kurang 45 minit atau terpulang pada oven sendiri ya. Okey, Congo bar kita dah masak. Okey, kita dah keluar pada loyang. Okey, mari kita memotongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bau dia sedapnya. Mari kita tengok satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cantiknya. Penuh dengan coklat ya. Dan rasa dia tak manis tau. Dia manis daripada coklat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap sangat. Sedap sangat. Okey, kita nak masukkan dalam ni. Kita nak buat jualan pun boleh, nak kasih jiran-jiran pun boleh. Kita tengok dia punya struktur. Oh, penuh dengan coklat ya. Okey, masukkanlah dalam dia punya cover ni. Nampak cantik kan? Bila kita dah letak dalam cover tu, nampak cantik. Okey. Okey, yang ni kita dah packkan, nak masuk dalam dia punya cover tu. Bolehlah buat jualan ya. Kalau dekat kafe dia jual mahal ya Congo ni. Okey, dah siap. Ni kita nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia sedap, tak manis sangat. Memang tak manis lah. Dia manis hanya daripada coklat saja. Memang sedap sangat. Terbaik. Okey, so terima kasih kepada menonton. Selamat mencoba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.